Macam nak rasa gebu dia kan. Jadi kan, video yang kedua di Master Golf Academy ni saya nak tunjukkan macam mana penggunaan bay di sini. Jadi kalau kita datang, bag kita boleh letak di sini lah. Ini bay saya, katakan. So anda register di bawah, register di kaunter, kemudian dia akan assignkan bay mana yang kosong, dan kita terus bawa beg kita sama ada naik lift atau tingkat berapa. Dia ada 3 tingkat. Sekarang saya berada di tingkat 3. So bila dah sampai bay yang dah ditentukan, so kita boleh letak beg kita kat sini. Kita boleh prepare lah. Dan meja ada di sini. Kita ada sediakan meja di sini. Satu bay ada satu meja untuk 2 seater. Jadi kita boleh letak personal item kita di sini. Makanan pun boleh di sini. Dan kita boleh berehat sambil bermuhasabah. Macam mana pukulan aku tak naik-naik ni? Alright. Jadi, saya akan tunjukkan kepada anda macam mana pula cara penggunaan bay. Bila kita dah dapat bay, kita naik ke bay dan kita terus pergi ke bay kita, letak barang kita dan kita prepare. Macam mana cara kita guna bay. Jom. Alright guys. Ini adalah Greenjoy punya teknologi. So, dekat sini kita akan ada counter number dekat situ. So, kita nampak lah. Kat sini saya order 50 hari ni. So, sebiji bola dah keluar. Sebiji bola dah keluar. So, dia tulis kat situ lah. Balance bola saya ada 49. Kan? Jadi, ini sebelah kanan kalau kita nak turunkan tee. Sebelah kiri kalau kita nak naikkan tee kita. Jadi, inilah dia kapet dia, guys. Kapet dia gebu, guys. Kapet lembut. Dan area yang ada bola, kapet dia lebih tinggi daripada area yang berada di kaki saya ni. Macam tu. Jadi, penggunaan bay ni, kapet ni nampak selesa daripada Greenjoy. Di kapet, ada bay dia, guys. Ada dia punya platform. Dia buat daripada steel. So, dia nampak kemas dan tersusun. Dan kita boleh nampak kat situ, di bola, di kawasan pukulan bola, kapet dia lebih tinggi berasingan dengan kapet di bahagian kaki. Jadi kalaulah kapet di bahagian kaki dah haus, nanti dia tukar bahagian kaki saja, dan kapet di bahagian bola dah haus, dia akan tukar di bahagian bola saja. Itu beza dia. Dan kapet ni memang gebu, guys. Right. Okay guys, sekarang ni share bagaimana rasanya pukul di sini, guys. So berada di atas kapet ni rasa gebu. Pasal kapet baru kan. Lagipun tak ramai orang kat sini. Okey, sedap. Kapet baru daripada Greenjoy, daripada China ni. Kapet dia lembut kan. So ni race, dia punya kapet di bahagian bola lebih tinggi. Okay. Dan nanti saya tunjukkan apa bola yang keluar nanti, apa bola yang digunakan. Mari kita tengok. So bola, kita punya landing area, kita akan uphill di sini, guys. Tapi kalau jika anda ada gadget, contohnya ada alat-alat yang menentukan swing dan juga bola carry dan sebagainya, bagus di sini. Jadi di bahagian landing area kita nampak pin banyak. So ada distance dan all the way uphill, guys. Jadi kita boleh tengok kita punya bola landing ke mana. Dan kita punya feel pukul kat sini, saya tunjukkan. Ui, manis. Sedap. Tak tahu, mungkin sebab kapet dia soft dia tak merasa macam dia bump. Macam tu tak ada. Mungkin sebab kapet dia soft lah, saya rasa. Cuma di sini, guys, untuk tingkat 1 dan tingkat 3 tidak dibenarkan menggunakan driver. Ingat tu, driver no entry kat sini. Sebab dijangkakan kalau kita pukul driver dekat sini, guys, kita boleh melepasi net tu dan sampai ke kondo. Itu rumah saya, guys. Itu sebab datang sini. Rumah dekat. Jadi, kalau kita pukul driver, nanti kau jumpa aku dekat tingkat 18 kan. Bola kau. Okay. Jadi, di atas, kita tak boleh pukul driver. Tapi boleh pukul driver di tingkat ground floor. Tak ada masalah sebab dia uphill. Jadi, kita takkan hilang bola tu nanti. Alright. Guys, saya nak belanja bola. Apakah dia bola yang dia gunakan di sini? Bola cantik, guys. Bola baru dan gebu lagi. Bola bersih. So, banyak bola disediakan sebenarnya. Dan bola ni adalah berjenama Srixon, guys. Berjenama Srixon.
Okay. Ini adalah Sixon driving range yang di custom khas untuk Master Golf and Sport Center. Jadi feel bola Sixon ni dia feel saya rasa macam feel berat sikit. Bukan light feel, ada sikit berat sikit macam Z-Star lah lebih kurang dia punya feel. So rasa bola tu sedap lah. Jadi dia punya dimple pun baik lagi. Jadi tempat baru kan. Dan segalanya automation. So kalau kita beli 100 bola, dia tak ada masa ditentukan untuk kita completekan 100. Tapi selepas 100, bola tak akan keluar lagi. Kalau nak lagi, bayar lagi dekat bawah. Jadi itulah dia. Jadi guys, kalau rasa-rasa kan, kalau rasa-rasa nak datang sini, roger-roger lah saya. Manis-manis game-game datangkan